kenderaan korang bau busuk, korang jangan risau lagi kerana adanya antibakteria deodorant yang dikatakan boleh menghapuskan bakteria dalam kenderaan korang sebanyak 99.98% guys. Alright, tanpa bermasa lagi, jom kita try tengok. Alright guys, sebelum tu korang perlu on dulu korang punya aircon, korang buka sampai full punya aircon ni. Alright guys, okay, korang buka dulu dia punya penutup ni. Korang tengok dekat sini, dekat bahagian belakang ni adalah untuk bahagian lock. Korang bila korang tekan dia akan lock. Kita akan lock sini. Kemudian kita akan letak ke dalam kenderaan. Okay, nampak tak? Korang letak dekat bahagian tengah-tengah kenderaan korang tu. Dan kemudian korang tutup saja pintu kenderaan dan biarkan selama 10 minit guys. Korang tengok sini, dia punya asap dia tu memang boleh menghapuskan bakteria dan juga mewangikan kenderaan korang. Apabila korang dah selesai menggunakan antibakteria deodorant ini, korang boleh buang. Dan kemudian harga dia memang sangat berpatutan guys, sangat murah guys. Bagi korang yang berminat untuk dapatkan antibakteria deodorant ini, korang klik saja dekat beg kuning yang berada di dalam video TikTok ni.